Koyak ni tak ada dalam istilah kalau kamu bersopan. Kalau kamu kurang ajar, mak ayah kamu sendiri pun tak boleh menerimanya. Jangan kata nanti koyak. Awak kena ada dulu, beradab dan bersopan. Jadi kalau mak ayah awak lupa ajar awak bagaimana bersopan dengan orang, saya ajarkan awak. Supaya awak jangan buat dengan mak ayah awak. Jadi kalau balik rumah, kalau kurang ajar dengan mak ayah awak, mak ayah awak pun akan marah. Lepas tu awak akan kata apa? Mak koyak ke? Ayah koyak ke? Tak mungkin. Dia masih saya jawab dulu, kesian kat dia sebab dia tak ada orang didik dia. Mak ayah dia tak sempat didik dia, saya didik dia. Tak abaikan saja layan. Kalau tak layan, kesian kat dia, dia rasa diri dia tak wujud. Dalam dunia nyata, dia tak dipedulikan orang. Orang yang masuk kacau. Dalam dunia nyata, mereka failure, mereka loser, orang tak peduli mereka. Masuk ni saya bagilah sikit kasih sayang. Balik rumah, tak balik rumah, mak dia tak peduli. Mak dia anggap macam bela kucing lagi ada untung daripada bela anak macam ni. Bila masuk saya bagilah kasih sayang. Jawab elok-elok tentang koyak, ajar dia. Dia pun tak pernah belajar, sebab tu dia pun tak tahu koyak tu apa. Orang yang kata tipu ni, orang yang kata wayang ni, walaupun atuk dia kata tipu, agak cucu dia lah besok memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Saya doakan cucu dia lah besok yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Orang yang masuk dalam ni mengatakan macam-macam lah, kita doakan cucu cicit mereka lah yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Amin, amin. Pada yang doakan semoga berjaya, amin. Semoga berjaya tu, saya harap kata berjaya tu taklah diukurkan sama ada makanan atau minuman sampai. Kalau tuan-tuan dah tahu kata Gaza itu adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mendapatkan kembali Palestin. Mendapatkan kembali Palestin berarti kita mendapat Baitul Maqdis. Dapat Baitul Maqdis adalah Al-Aqsa. Disimpan dalam hati tuan-tuan Al-Aqsa. Setiap kali kalau tuan-tuan baca surah Al-Isra, tuan-tuan akan jumpa ayat tentang Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan baca dan tuan-tuan akan ingat bahawa jangan jadikan ayat tu hanya hiasan di dalam Al-Quran. Kita berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi tanah suci kita. Taklah kita baca ayat tu hanya menjadi hiasan, kerana itulah salah satu ayat yang menunjukkan bahawa itu tanah suci kita, dan tanah suci kita telah dirampas. Kalau ambil usia Masjid Al-Aqsa, dia dah dirampas 59 tahun kerana dia jatuh ke tangan Israel pada 10 hari bulan Jun 1967, tahun saya lahir. Kalau tuan-tuan ambil sejarah tanah Palestin, dia tahun ni adalah tahun yang ke-78 kerana dia jatuh ke tangan Israel pada 15 Mei 1948. Harap tuan-tuan berdoa terus tentang Gaza. Jangan lupakan Gaza. Jangan lupakan Masjid Al-Aqsa yang paling penting. Gaza adalah pintu. Kalau dulu Saladin dia kena ambil Baitul Maqdis, dia kena masuk daripada Al-Khalil yang sekarang Israel namakan Hebron, dia kena masuk daripada Jericho, barulah dia ambil Baitul Maqdis. Laluan yang sama yang digunakan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Cuma zaman berubah, kita tak boleh masuk lagi daripada Bukit Golan kerana dikepung oleh Israel. Kita mulakan dulu dengan langkah cuba memasuki Gaza. Kita harap satu hari anak cucu kita sambung sampai ke Masjid Al-Aqsa, sampai ke tebing barat, sampai ke Baitul Maqdis dan bebaslah Masjid Al-Aqsa. Itu yang kita doakan. Sebab tu saya kata tidaklah ada Gaza kalau bukan kerana cinta kita pada Masjid Al-Aqsa. Sebab tu kita kata setiap kali kita cerita tentang Gaza, kerana zaman ni pintu Gaza je yang boleh kita masuk kerana dia berada dalam lautan. Sebarang kebangkitan untuk membebaskan kembali bumi Palestin adalah daripada pintu Gaza. Cuma usaha yang dilakukan oleh orang tua-tua dan generasi yang ada sekarang melalui Sumut Flotilla dengan 2 kali delegasi Malaysia datang ni adalah membuka minda dengan harapan bahawa telah ada usaha. Besok anak cucu kita yang lebih berani, kita lahirkan anak cucu kita yang semangat dia lebih tegar. Dia tak datanglah macam atuk-atuk dia ni, bawa ubat, bawa makanan, kena pintas. Kita harap anak cucu kita besok, cicit kita besok, dia melangkaui apa yang telah dilakukan oleh atuk-atuk dia. Kerana atuk-atuk dia hanya berani datang dengan tidak membawa apa-apa melainkan ubat dan juga bantuan, dan membawa kesedaran kepada masyarakat dunia Gaza boleh dimasuki. Jadi besok ada anak cucu kita, dia menjadi lebih berani, dia melihat lebih banyak usaha, maka mungkin mereka lah yang akan menjadi pembebas Gaza dan pembebas Masjid Al-Aqsa. Besok saya tak ada, orang lain juga akan berdiri, orang lain juga akan berdiri. Kerana salah satu yang Allah tak rampas daripada Palestin adalah orang yang memperkatakannya, orang yang memperjuangkannya. Sebab setiap kali kita tengok daripada selepas Saidina Umar, 463 tahun Saidina Umar perintah, 88 tahun Palestin jatuh. Dalam tempoh Palestin jatuh dan kemudiannya dijajah oleh negara tentera Falangis Kristian ni, orang Islam tetap berperang. Kemudian Islam perintah balik sampailah hampir 700 tahun sebelum jatuh pada tahun 1948. Ada yang berjuang daripada Syekh Izzuddin bin Mustafa bin Yusuf bin Muhammad Al-Qassam yang syahid tahun 1936 dalam perang dia. Dia pun bukan orang Palestin dari segi peta nation state. Dia datang daripada Latakia Syria, tapi kebertanggungjawaban tentang Masjid Al-Aqsa. Tahun 436-37 tu perang besar. Ramai yang dah syahid pada waktu tu. Tahun 47 lagilah besar perang dia. Israel dah hampir membina negara. Tahun 48 barulah diundi di PBB secara haram melalui Pakatan Jahat. United Kingdom, Israel dapat negara. Tahun 48 kita ni semua tak tahu apa satu. Belum lahir, mak ayah kita, nenek moyang kita tak bercakap. Tapi gerakan daripada gerakan Fadain di Gaza dan gerakan pejuang-pejuang Palestin. Kemudian ada banyak gerakan. 1956 ada 8 gerakan Palestin bergabung. Terbentuklah Palestinian Liberation Organization, PLO, pimpinan Yasir Arafat. Mereka perang kan. Sampailah sekarang Hamas perang Brigade Asuraya. Dan besok akan muncul. PLO muncul tahun 1956, Hamas muncul 1992, Brigade Asuraya muncul tahun 2007. Jadi akan ada saja yang tak akan berhenti untuk berjuang. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan kerana masih lagi menyokong usaha Gaza. Kerana saya pergi dekat sini hanya saya tengok banyak page-page anak muda yang memulakannya secara berdikit-dikit membuat perkongsian Palestin. Anak-anak muda ni dia akan tumbuh
matang, dia akan tumbuh dewasa, dan dia akan sampai satu masa untuk bercerita dan usaha untuk mendapatkan kembali Palestin. Saya tengok ramai dia anak-anak muda yang rajin share, dan saya menyimpan harapan yang tinggi kepada mereka supaya anak-anak muda ni tak mati di media sosial dengan hanya buat share. Satu hari mereka akan tumbuh, mereka akan tumbuh, mereka akan tumbuh, mereka akan tumbuh, dan mereka akan menjadi generasi yang terus memperkatakan Al-Aqsa. Kemudian timbullah baru sampai satu generasi yang membebaskan Al-Aqsa. Sebab kalau tak ada orang yang berusaha, mana mungkin ada hasil dia. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang masuk ni kan waktu malam minggu kan, orang sibuk. Setiap kali saya live pada hari waktu ni kan, tuan-tuan selalu pick dekat saya, dan saya tak pernah jatuh view saya kurang daripada 5,000. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih pada anak-anak muda. Yang tak muda tu bukan saya tak terima kasih, kita pun tak lama lagi, takkan mungkinlah kita menongkat dunia. Jadi kita semua akan mati. Jadi kita bergantung pada anak-anak muda kita yang 20-an, 30-an yang sedang bersemangat dan sentiasa bercakap tentang Gaza. Dan satu hari bila semangat mereka bertukar kepada cinta kepada Masjid Al-Aqsa, pastilah mereka akan berusaha. Cara mereka berusaha dah tentu berbeza. Atuk-atuk mereka, saya ni, memulakan usaha nak masuk pintu Gaza. Mereka mungkin berusaha dengan lebih besar. Bila usaha fikir ada, Allah bagi jalan. Bila Allah bagi jalan, ada usaha, insya-Allah Allah akan bagi satu keputusan. Mana-mana tanah bendang yang tuan-tuan lihat sekarang. 200 tahun dulu tanah bendang ni adalah hutan. Orang Melayu menebasnya, kemudian membangunkan bendang, menjadikan kita ni pemakan ruji padi. Tuan-tuan tengok mana-mana sekarang tanah Felda. Dulunya hutan. Nenek moyang kita tebang hutan, dan kemudian Felda tumbuh menjadi salah satu daripada kerangka ekonomi Melayu yang penting. Berarti pada zaman nenek moyang kita buat, dia adalah benda yang tak terbayangkan akan menjadi bendang yang hari ni kita makan beras dia. Dan ketika sawit menjadi antara ekspor utama negara 100 tahun dulu, nenek moyang kita mereka tebas, dan kita lah anak cucu dia sekarang yang bercerita tentang antara ekspor utama komoditi kita adalah sawit yang mencapai harga RM4,600 per tan metrik sekarang. Berarti kalau kita ambil benda contoh yang paling mudah, bagaimana bendang dipugar, bagaimana sawit menjadi ladang, adalah kerana nenek moyang kita dulu memilih untuk tidak mengungut dengan mengatakan bolehkah tengah hutan ni tanam padi, bolehkah tengah hutan ni naikkan ladang. Berarti kalau nenek moyang kita percaya, dia buat. Nenek moyang kita yang telah pergi sebagai peneroka, dia pun tak tahu bahawa hari ini sawit menjadi salah satu daripada simbol ekonomi Malaysia. Nenek moyang kita yang pugarkan padi dulu pun untuk tanaman kontan ataupun tanaman makan sendirian, dia pun tak tahu bahawa hari ini bendang yang dia teroka kekal ada hari ini dan menjadi sebahagian daripada keperluan 60% rakyat Malaysia mendapatkan bekalan beras. Jadi kalau kita balik, nenek moyang kita tak tengok usaha tu pada hasil zaman je, kita yang melihat, dan kita berterima kasih kerana nenek moyang kita memulakannya, dan kita ni pun mulakan juga dengan harapan anak cucu kita kemudiannya dapat meneruskan. Itu je saya harap adik-adik, anak-anak yang ada dekat sini jangan berhenti, kerana sebesar-besar tanggungjawab untuk mengayakan diri sendiri, Allah akan bagilah kaya kita ke atas dunia. Tapi semiskin-miskin tanggungjawab, kalau kita bertanggungjawab untuk Al-Aqsa, nescaya kita lah orang yang kaya di akhirat, insya-Allah. Sekaya-kaya kita dengan harta di dunia, dapatlah kita berbahagia dengan apa saja kita inginkan tentang dunia ni, insya-Allah Allah bagi. Kalau semiskin-miskin kita pun dalam keadaan sekarang kita mencintai Masjid Al-Aqsa, insya-Allah, kerana Masjid Al-Aqsa adalah bahagian yang paling sukar dalam sejarah rumah suci ataupun Masjid Allah ni. Allah bagi kekayaan kita di akhirat. Dia akan bertanya pada hidup dia apa yang dia bagi pada agama dia. Jadi tak ada apa benda untuk kita rasa rugi.